ada elephant dalam tu. Assalamualaikum. Welcome to NH Family. Untuk episod kali ini kita nak tengok gajah. Sempena cuti sekolah yang lalu, kami sekeluarga pergi jalan-jalan ke Kuala Gandah, Pahang. Sini ada pusat konservasi gajah. Apa tu? Ini ialah tempat gajah-gajah tinggal dan dijaga dengan baik. Tak sabarlah nak tengok gajah. Tak ada macam ni. So dia kata tengok dia suruh daftar dulu. Okey. Jom tengok video kami sampai habis. Jom, mesti seronok. Nampak ini gambar apa? Actual punya gajah. Gajah actual sebesar dia. Tengkorak gajah. Ya. Tu apa? Tu mana tu? Oh, ni sungai. Sungai? Sungai. Seram. Ai. Jom. Cuba cermin. Kita nak tengok gajah ke? Tak nampak lagi gajah ni. Kat mana gajah ni? Kedai Cenderahati. Nanti kelang. Ada buat ada. Nanti ada elephant dalam tu. Ya ke? Ya, ada tiger. Tiger? Sini ada elephant je. Elephant tu. Kita ada elephant je kat sini. Oh, wow. Jom turun situ. Kalau jangan mati kolam. Sekali lagi kepada anda, kita tak buat sesi persembahan gajah. Kita akan gantikan dengan sesi rehearsal penuh. Boleh bagi gajah makan. Kita bawa gajah-gajah dewasa turun. Anda boleh tengok. Oh, dia bawa benda berat. Perlu dipasang bagi memastikan keselamatan gajah dan juga mahkot ketika operasi dijalankan. Sebaik sahaja gajah yang selesai diikat di atas lori pengangkut, gajah yang juga akan menjalani ukuran morfologi, sampel darah juga akan diambil dan pemasangan chip akan dilakukan. Bebas sebentar lagi gajah-gajah ini akan dibawa turun dari pentas untuk melapati anda bagi sesi beri makan. Tunggu mencuba tetapi terhad kita sediakan di dalam baldi berwarna merah. Anda boleh ambil tunggu-tunggu tersebut dan boleh beri gajah makan. Persilakan. All of these items get close to you for the feeding session. You may take the sugar to the reformer in the basket is free but it's limited. Any methods.
Jadi untuk mana-mana juga sesi. Okey. Kalau nak. Bila masa saja, Mr. Rina. Okey. Pandai ni nekaknya. Adi. Okey, sampai sini sahaja video untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Don't forget to like and share